Sebenarnya kita setiap tanah yang kita tengok, tanah biasa ke tanah dalam bekas ke apa ke, dia punya prinsipal dia kena sama. Maksudnya you kena ada keladak, dia panggil silt, you kena ada pasir, sand, dan you kena ada clay, tanah liat. Dan you kena ada organik, bahan organik. So apa ratio dia? 30 keladak, 30 pasir, 30 tanah liat dan 10% organik. Jadi jika you follow rule ni, you campur tanah tu, tidak akan timbul macam orang kata statement lah. Tangan air panas, tangan panas, tanam. Tangan panas tak betul je. Tak betul. Statement tu salah sangatlah. You beli pokok di Cameron Highland. Semua orang ada pengalaman kan? Beli pokok di Cameron Highland, pokok tu akan mati selepas 7 hari. Lepas 8 hari. Dia tak mati pula. Lepas kita balik turun Cameron Highland kan, mak ayah kita beli kan, dia tak mati. Tapi 7 hari, 8 hari baru daun dia gugur, bunga dia gugur. Kita salah, kita kata tak ada baja, kita kata tak siram. Sebenarnya tak. Jawapan dia sebenar, di atas sana tu, mikroorganisma kecil tanah tu, masa dia turun ke bawah tu, dia mati. Dia mati. Bila dia mati, dia tidak dapat buat penguraian dalam tanah kan. Bila penguraian tak dapat, NPK tadi tu, automatik pokok tu tak dapat sumber, itu yang pokok tu akan mati. Tapi bukan mati terus, mati selepas 7 atau 8 hari.